I found him, somebody posted something about this kid in a skate shop drawing rap album covers, and I just clicked on it, and I was like, those are amazing. I found this guy, I believe he lives in Malaysia. He goes by B-Boy Black Z, or maybe it's B-Boy Blacks. What? They're like, what? Nama saya Muhammad Saiful bin Zainal, berasal daripada Teluk Paling Garang, Selangor. Saya seorang sculptor, pembuat statue. Benda ni datang secara tiba-tiba. Dia macam minat tu, tak tahu lah, mungkin ini dah jalan untuk saya menceburi dalam bidang ni. And then bila orang luar tengok barang saya ni, hebat lah barang kamu ni, boleh pergi jauh ni. First customer yang saya dapat daripada California. Itulah orang kata pembukaan bisnes saya. Alhamdulillah sampai sekarang masih, orang kata dia tak down, dia tak up sangat sebab benda ni maintain. Saya bukan factory. Saya seorang je yang buat benda ni. So saya buat mengikut kemampuan dua kerat tangan saya ni lah. Adalah sampai artis, kalau siapa yang kenal artis Everlast, dia memang orang kata regular customer lah, selalu beli saya punya barang masa tu lah. Okay, kalau nak dikirakan memang dah beribu saya buat dalam statue ni. Kalau proses ni memang dia ada beberapa proses lah. Okay, yang pertama adalah mengukir. Maknanya kita start daripada clay, kita ukir dia, bentukkan dia. Yang kedua, kita buat acuan dia. Bila dah buat acuan, baru kita dapat acuan tu, baru kita buat proses yang ketiga, iaitu casting resin. Kita masuk ke proses empat, iaitu pembersihan, cleaning. Macam contoh macam ni, permukaan ni kita kena licin, touch upkan, tampal mana yang lubang-lubang kecil. Okay, bila dah settle, kita masuk ke proses kelima, iaitu primer. Primer ni adalah untuk memastikan tiada sebarang kecacatan, lubang ke apa ke. Kita terus ke step 6, iaitu untuk bahagian painting, untuk buat colouring. Nak katakan bidang ni yang paling susah, yang paling banyak makan masa adalah bila kita mengukir, membuat muka orang lah. Itu yang paling, orang kata paling susah nak buat lah. Bila kita buat sesuatu tu, orang akan reply dengan perkataan yang bagus, sampai kita rasa, kita dengar pun bila apa dia cakap tu, kita rasa macam semangat. Van Gogh tu adalah inspirasi saya. Dia buat barang yang orang kata jauh ke depan. Yang masa dia buat zaman tu, orang masih tak boleh nak terima lagi. Macam saya anggap macam diri saya ni macam tu. Macam saya buat barang sekarang ni, macam jauh ke depan. Saya harap macam akan datang, benda yang saya buat ni, nilai dia lagi tinggi. Satu lagi impian saya nak buka satu galeri dekat Malaysia, dekat luar negara. Okey, kepada anak muda, anak-anak muda yang awak rasa yang awak ni ada bakat, jangan orang kata jangan fikir terlampau banyak. Just do it. Just do it. Apa yang rasa nak buat je. Kalau anak muda ada macam bakat semula jadi, tak kira dari segi apa, teruskan. Jangan putus asa dan jangan give up.